Udara sejuk menyapa lembut, deruan angin membawa aroma dedaun segar, bunyi alam menjadi muzik yang menenangkan jiwa. Setiap sudut tempat ni seolah-olah mengajak kita untuk berhenti seketika dan mensyukuri nikmat kehidupan. Di sinilah saya berpeluang menyantuni ibu dan seluruh keluarga ibu. Bagi saya, pertemuan ini membawa makna yang sangat besar. Selama ni, kami sering bertemu di kelas BSS, kadang-kadang ketika ibu datang untuk mendapatkan rawatan di Sekahi Klinik, tetapi kali ini sangat berbeza. Tiada dewan seminar, tiada sesi coaching, tiada jadual yang padat, hanya dua insan dipertemukan saat sedang bermusafir. Kami makan bersama, kami bual bersama, dan dalam setiap perbualan itu ada pelajaran yang tidak dapat dalam mana-mana buku. Ada hikmah yang hanya boleh difahami melalui sebuah perjalanan.